boleh je. Kalau dia confident dengan diri dia. Good luck Bella and team. Ya, team kita. Do your best. Semoga kemenangan milik kita. Amin. Hai Didi. NFA dah habis main ke kak? NFA last game. Pusingan kedua last game. Dalam pukul, kalau jadual 1.40. Sekejap, sekarang pukul berapa? Sekarang pun dah pukul 2. Sudah pukul 3 macam tu lah. Good luck Bella and team. Thank you Niza. Itu Bella. Bella. Thank you Bella kata. Tadi kan dia jatuh kan? Tadi dia jatuh kan? Biasa kalau dia letakkan kepala memang doktor suruh kita pantau muntah tak muntah. Okay, macam dia walaupun tak keluar. Tak keluar tadi. Tak keluar. Ingatkan dia keluar. Tak keluar dia kena check lah. Risau dalam. Tapi mesti kena check lah sebab dia dah sampai nak betul. Maksudnya sebab angin pressure dah tolak. Kena check lah dia berusia kan. Ya. Okay go Zaz. Maksudnya kalau aku jatuh, apa risiko dia? Darahan dalam lah. Sebab tak kan. Kuat. Saya main depan. Forward, forward. Amda minta depan dah. Amda depan, depan. Jangan main di belakang. Depan. Depan. Nice. Depan, depan. Aduh, sayang. Tak apa. Cari balik. Nice. Good. Lagi Amda. Kat sini gelap kalau kita nak. Kalau kat sebelah sana cantik. Itulah. Tapi tengah-tengah tu. It's okay, go Zaz. Boleh lagi guys. Boleh. Ambil jangan tinggal sini dah. Zaz boleh Zaz. Okay, go Zaz. Forward. Main depan. Sabar. Hah? Counter. Yeah, good Shazam.
okay, just okay. Alhamdulillah kita ada improvement. Kita ada improvement tu yang kita visi kita untuk kali ni lah. It's okay, go Zes. Apa, dah nampak dah yang ada sebelum, lepas tu kita dah sebab Oppo hari ni memang power. It's okay. Diorang dah try diorang punya level best. Good job team, good job Zes. Okay dah. Kita chill je, so kita tahu tahap dia orang. Betul. Itu dah satu kemenangan yang besar. Ya, aku kan dah Dapat main dengan dia orang. Betul. Good. Ying yang follow kita daripada first tournament. So Ying tahulah apa improvement yang kita dapat. Improvement besar. Dah saja PC tournament. Semua nama tim dah bawa dah ke tournament. Betul. Boleh. Ibarat ikan kembung jumpa baby shark duduk ke baby lah, mommy shark. Coach yang tanya kenapa kan? Kan injek jari ni kan? Tapi dia macam tarik tangan bagi sini. Dia macam blue black dekat sini. Sebab urat dia naik. So dia blue black dekat sini. Dia sakit sini. Urat lah tu. Dia urat sebab kena tu memang Mungkin kena tu memang detik. Sebab saya kena satu jari je. memang tu. Macam saya lah. Tak, tapi tak adalah sampai sakit. Berapa skor ya? 8 tu, 8. Come on Zes. It's okay Zes. It's okay. Smile. Have fun. Try tengok berapa hari. Tapi tak boleh tinggal lama-lama juga. Sebab dia dah tertarik sampai sini. Sekejap. Kalau tangan kita kena bola kan, kena satu jari. Tapi dia lebam kat sini. Macam mana? Tangan kita terkena bola. So dah ada bekas. It's okay, Tapi guys, lebam have fun. dia macam tarik. Oh, satu urat lah. Satu urat lah tu. So kita buat apa? Selain ais. Ais tu tak bekas kan? Kena cari memang pandai Sarah tu. Kena urut. Di video sukan. Sport video. Okay, one. Push, Bella, push. Boleh kamera. 100 kamera. One. Okay. Good game. At least bola dah sampai depan tiang gol. Kalau yang nak urut, sebab agak ada urut yang memang tak boleh. Dekat gol. Ini baru. Ya Allah, sorry guys, sorry. Sebab satu hari tu pun urut lutut kan. Kita takut lah. Try lah, kakaknya memang salah saya untuk saya beranak. Memang daripada saya tak boleh lurus kaki, tapi saya boleh lurus. Tim cantik dah habis game ke? Langkawi ada tak? Kita kat KL, Langkawi kena banyak tengok rumah biru ada tak? Tim cantik, sorry. Sebab kita orang kat sini dalam jadual pun tulis tim H, tim F. So kita mengenali lepas tu. Kita kenal tim yang kita lawan. Sorry sebab saya tak boleh nak duduk dekat tengah-tengah ni. Dekat tengah-tengah ni. Sebab tengah-tengah tu line dia cukup untuk mengadil lalu saja. So ada side kanan ni akan gelap sikit.
Lepas ni je. Last dia. Kak Yaya macam free. Alah. Tim cantik yang pakai jersey kartun-kartun. Okey, ada nampak. Tak, dia kata tim cantik. Tim cantik pakai ni hijau ni. Oh, hijau sana. Oh, ada dia kat belakang. Ada dia kat belakang. Thank you Sheila. Ika, go Ika, semangat Ika. Semangat sampai ke saat akhir.